Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Nawayna nata'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nawaitu i'tikafi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang dihormati, lagi dikasihi al-fadil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, haji hajjah, datuk datin, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana saya tidak menyebut nama tuan-tuan satu persatu, akan tetapi tidak pernah kurang rasa hormat dan rasa kasih saya kepada tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dapat sama-sama kita menghidupkan malam-malam Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan keberkatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita dapat beramal di dalamnya sehingga kita selesai keluar daripada bulan Ramadan mendapatkan keampunan dan juga rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah tak lama kuliah kita pada malam ni. Tajuk, saya baru tengok tajuk tak saat ni. Puasa tapi tak sembahyang. Sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ialah satu fenomena yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Orang bila masuk bulan Ramadan, dia hanya faham Ramadan itu bulan puasa. Betapa ramai orang yang sanggup mangkit sahur tapi dia tak sembahyang subuh. Ada orang dia kalut nak sembahyang tarawih, pakai jubah, pakai serban, pakai minyak wangi segak. Tarawih sembahyang, isyak tak sembahyang. No? Maka di sini tidak berguna puasa kita seandainya yang wajib kita, yang lain kita tidak jaga. Maka sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kita mengejar untuk melakukan perkara yang sunat, maka kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan juga melunaskan yang wajib. Ada orang dia kalut sahur tapi dia tak sembahyang. Ada orang kalut nak sembahyang sunat tapi dia tak sembahyang fardu. Maka Ramadan ialah salah satu bulan untuk kita mantapkan fardu. Ada orang dia kalut dengan sunat, kalut dengan sedekah, kalut dengan zikir, kalut dengan halaqah Quran. Tiap-tiap hari kalau tak mai tadarus rasa macam tak hidup. Tapi kadang-kadang tak sembahyang. Ada orang dia balas lena lepas zuhur, lepas subuh, tengah hari satgi asak pula baru bangun. Dan dia pun tahu, dia memang kalau lena dia tak jaga dah untuk zuhur, asak satgi baru jaga. Maka tidurnya itu juga dikira dosa, sebab dia memang sengaja untuk lena nak makit waktu asak. Maka sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam bab solat sunat tarawih, untuk diingatkan, ada orang dia ligan tarawih tapi tarawihnya tidak sah. Pasal apa? Ada satu situasi kawan tu mai, dia mai dah lambat, tengok-tengok tu imam dah sembahyang tarawih, maka dia pun sembahyang tarawih sekali. Dia kata satgi isyak sembahyang lepas tarawih, ataupun balik rumah baru sembahyang isyak, maka tarawihnya tidak sah. Dia dapat pahala sembahyang sunat biasa saja. No? Baik, jadi berkenaan dengan solat, kalau nak dengar pasal tazkirah Ramadan ni, ramai dah tok-tok guru kita cerita. Jadi malam ni kita ambil kelas secara ringkas. Bukan tuan-tuan tak tahu, pakat tahu dah, cuma kita nak peringat berkenaan dengan solat. Ada orang solat tapi tidak sah solatnya. Pasal apa? Kita nak sentuh satu perkara malam ni berkaitan dengan wudu. Solat tidak akan sah melainkan dengan sempurnanya wudu. Baik, tuan-tuan, bila kita berwudu, pastikan wudu kita itu sah. Bila sah wudu kita, maka sahlah solat kita. Baik, maka terlebih dahulu kena tahu rukun wudu. Rukun wudu, dan kena tahu hukum wudu. Berwudu untuk solat hukumnya wajib. Kalau tanya lagi, Pak Long, wudu hukum ni apa? Sunat kot. Maka tidak sah wudunya, tidak sah solatnya. Yang pertama kena tahu hukum wudu. Wudu untuk solat hukumnya wajib. Jadi kalau orang tanya kita, kalau berwudu nak sembahyang ni hukum ni apa dia? Kita kata wajib. Selesai dah satu bab. Yang kedua, rukun wudu. Apa makna rukun wudu? Perkara yang wajib waktu kita berwudu. Ada 6 sahaja rukun wudu, kena tahu. Kalau tak tahu, maka tidak sah wudu kita. Contoh, orang tanya kita, basuh telinga tu sunat ke wajib? Kita kata,
Nak kata wajib pun tak kena, nak kata sunat pun tak kena. Dia tak tahu lagi, maka tidak sah wuduknya. Tu. Sebab amalan diterima berdasarkan ilmu yang dia ada berkenaan dengan amalan ataupun ibadah tersebut. Orang tanya basuh tangan kumuk sunat ke wajib? Wajib kot. Duk main wajib kot lagi, tak sah wuduk dia. Maka kita kena tahu malam ni tuan-tuan bukan tak tahu, tahu dah, kita peringat balik. Maka rukun wuduk yang wajib dalam wuduk hanya ada 6 sahaja. 2 kerin, 4 basah. Tu dia. Tak bisa dengar pun. Malam ni nak dengar lah. 2 kerin, 4 basah. Maka rukun wuduk yang pertama ialah niat. Maka apa yang saya belajar, kalau saya salah, tuan-tuan guru tolong tegur saya, tolong nasihat saya, tolong perbetul saya. Rukun wuduk yang pertama niat. Maka niat mesti berlaku pada rukun juga. Contohnya, pertama niat. Yang kedua basuh muka. Kita sebut dulu lah. Niat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. 4 niat, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki, tertib. 6. Cukup 6. Hak ni saja. Basuh telinga, basuh ketiak, ada hak basuh pusat mana? Hak tu semua tak ada dalam rukun wuduk. Jadi nak sah wuduk kita 6 benda ni. Niat, basuh muka, tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Baik. Maka niat ni bila banyak orang salah, dia niat waktu buka pek ayak. Dia buka pek ayak, dia niat. Dia tak kira lagi. Sebab apa? Niat ni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mestilah niat itu datang pada rukun. Maksudnya tang mana rukun? Waktu basuh muka. Maka bila ayak sampai mana-mana di yuzuk muka, ayak sampai belah kanan dulu ke, kiri dulu ke, atas dulu ke, bawah dulu ke, sampai saja ayak di rukun, maka waktu tu lalukan niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, selesai. Ada orang dia buka pip dan niat, maka sebagian ulama kata tidak sah wuduknya. Tapi disunatkan kita niat pada awal. Maka waktu basuh tangan kita niat, waktu kumuk kita niat, dan bawa niat itu carry forward sampailah waktu kita basuh muka. Ni peringatan. Baik, maka muka tak mana? Muka dia ada bujuk, dia ada lebar. Bujuk muka daripada tempat awal tumbuh rambut sampai dagu. Tu muka. Lebar muka daripada anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Maka sideburn kita ni muka ke rambut? Sideburn muka. Sebab dia berada dalam kawasan ni. Maka orang perempuan dia ada sideburn, tapi dia tarik sideburn dia selit terus belakang. Maka yang hak dia selit tu kena basuh sekali waktu dia basuh muka. Clear no? Maka sunat dia 3 kali. Okey, sunat dia 3 kali, lajak dia 3 kali, basuh 4 kali, hukum dia makruh. Kalau di rumah sendiri. Basuh di masjid pakai ayak qalah, pakai ayak waqaf, saja pergi basuh 5 kali, hukum dia haram pasal baziak harta waqaf. Kena clear dulu. Ada orang kadang-kadang mentang-mentang dia tengok ayak qalah banyak orang tak ada, tu dia berum. Sengaja baziak ayak waqaf, hukumnya haram. Baziak ayak di rumah sendiri, hukum dia makruh. Clear no? Maka basuh muka. Yang ketiga, tangan sampai siku. Ni ada kadang-kadang, minta maaf tuan saya selok tangan Ada kadang-kadang contoh paip, dia buh lagu tu tak kena pun bawah sini. Kadang-kadang orang tu badan dia besar, pelipat ni tebal. Bila pelipat tebal, dia tak kena ayak bawah ni, dia pergi semayang. Sah tak semayang dia? Tak sah semayang. Kalau dia mati hari tu, na'udzubillah, dikira orang yang tidak solat. Sebab tu nak ingat, wuduk dia tak lama. Tapi kalau kita buat lebih kurang, bahaya. Tangan sampai siku. Kalau kuku kita panjang, maka di bawah kuku ni kena bagi kena. Okey, selat-selat tangan sunat. Baik. Lepas tu basuh kepala. Minta maaf tuan-tuan, saya buka. Okey. Kalau orang lelaki kita kata dia pakai serban, dia pakai kepiah, dia pakai serban, maka tak perlu buka pun tak apa. Sekadar mana-mana ayak di kawasan kepala. Boh tani cuek sikit tak apa. Mek ayak boh tani sikit tak ada masalah. Mesti dalam kawasan kepala. Tapi contoh orang perempuan rambut dia panjang, tu dia sampai traffic light. Kan? Maka dia malas nak buka telekung apa semua dah. Dia ambil hak ujung, dia celup meh. Sah tak? Tak sah. Sebab dah keluar daripada kawasan kepala. Mesti duduk dalam kawasan kepala. Ambil buh sikit tak ada masalah. Tang mana pun tak apa. Janji dalam kawasan kepala. Tu yang keempat. Yang kelima, basuh kaki. Maka basuh kaki daripada hujung anak jari ni sampailah ke mata kaki, iaitu buku lali. Mesti sampai situ. Maka tuan-tuan minta maaf saya tunjuk dah. Nak angkat kaki pun tinggi sangat kan. Kita kata ni kaki kita lagu ni. Belakang ni dia ada line orat tu.
Kadang-kadang ada orang dia buka paip, dia buh kaki lagu tu, bawah tak kena, maka tak sah wuduknya pasal tak sempurna. Maka dia solat sah tak? Tak sah solat dia. Semayang tarawih sampai 20 rakaat, sampai cungap mayang. Isyak tak sah, tarawih pun tak sah. Rugi tak? Rugi. Maka perhalusi benda yang wajib yang awal dulu. Ada orang kalut nak ambil 20, kalut nak ambil 8, kalut nak ambil 17. Tapi hak wuduk asas dia tak jaga. Nah, baik. Yang terakhir ialah tertib. Apa makna tertib? Membuat rukun itu mengikut susunan. Tak boleh basuh kaki dulu baru basuh muka, tak boleh. Selesai. Habis boyah nah. Jadi ringkasnya kuliah kita ni sebab kita nak main yang tarawih sama pula. Baik. Sedikit berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Ringkas saja. Selebihnya tentang kita tanya tok guru kita pula lah. No? Baik. Jadi perkara yang membatalkan wuduk ada 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 lubang. Lubang depan dan juga lubang belakang. Keluar apa pun. Kentut dia kata ushi-ushi je. Batal. Kalau boom lagi batal. Tak kisah keluar apa pun. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, 2 lubang, maka batal. Dia duduk teran, rasa macam nak perut, nak terberak. Teran, perum, keluar kereta Velfire sebiji. Ada driver pula. Masya Allah. Tak keluar najis. Ada driver pula. Batal tak? Tetap batal. Dia nak kencing, tak keluar ayat kencing, keluar rantai kapal, kurung panjang. Batal tak? Tetap batal. Clear tak? Yang kedua ialah hilang akal. Pitam. Pingsan. Lepas tu lena yang tidak tetap papan punggung. Okey. Baik. Lepas tu yang ketiga apa dia? Menyentuh kemaluan dengan bibatni kaffaih, dengan menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kemaluan yang sentuh ni saya cerita orang lelaki lah. Contohnya ni angry bird kita ni. Kan? Kita ada pistol satu, kita ada peluru 2 biji di bawah ni. Yang kata batal wuduk tu lagu mana? Pegang lagu ni ataupun sentuh lagu ni dengan perut tangan. Pegang lagu ni batal. Tapi dia pegang kot ni tak batal. Yang batal sini saja, daripada kepala sampai pengkai ni. Teluk tak. Genggam teluk sampai kiamat pun tak batal. Dia genggam sampai pecah, pum. Teluk tu pecah, maka tak batal wuduk dia. Kena faham tu. Yang kata sentuh kemaluan tu hanya kita punya pistol saja. Clear no? Baik. Kemaluan ni, kemaluan kita pun batal, kemaluan orang pun batal. Tiba-tiba contoh burung lah. Tiba-tiba burung mai kita pergi sentuh burung-burung. Faham tak? Kita pergi sentuh burung-burung. Ulama kata juga batal. Dia kira kemaluan. Kita pergi pegang burung lembu. Contoh tak ada kerja. Tak ada cemuih sangat. Tengah-tengah hari Ramadan pergi sentuh burung lembu, batal. Baiklah, clear. Tapi kalau berlapik tak ada masalah. Dia sentuh pakai siku. Garuh main maghrib tak ada masalah. Tak batal. Habis itu. Baik, yang berikutnya ialah menyentuh wanita yang bukan mahram. Tanpa berlapik. Wanita yang bukan mahram tanpa lapik. Settle. Clear situ ibu ayah. Habis nah? Baik. Jadi sedikit selingan yang kadang-kadang mungkin kita ni terlupa ataupun dia mamai. Lepas-lepas buka puasa, dia buh korma sebiji, dia buh ayak masak sepi, dia tarik rokok John 4 batang, dia sik-sik tu dia naik, dia meliu. Bila dia meliu, dia hilang akal sat. Baik, tuan-tuan ingat, perkara yang membatalkan wuduk 4 tak sah ni ya. Selain daripada tu tak batal. Contoh, ada orang kadang-kadang dia berjalan, tiba-tiba terpijak taik cicak, batal tak wuduk? Tak batal wuduk, pergi basuh kaki saja. Ada orang pijak taik cicak, dia pergi ambil wuduk lain. Pasal apa? Pasal tak tahu. Dia duduk berjalan, tiba-tiba sekok babi mai cium. Tu dia babi cium tu. Batal tak? Tak batal wuduk kita tu. Nak kena buat apa? Sertu sajalah. Kalau kata basah. Tu nak kena faham tu. Ada orang makan, lepas-lepas makan dia pergi wuduk. Pasal apa? Dia kata makan. Makan tak batal. Isap rokok John di blend ke apa ke, dia isap 40 karton tu dia. Tak batal. Melainkan dia isap sambil kentut batal. Jadi hak tu nak abang kata berkenaan dengan batal dan sah wuduk. Hak tu saja kot. Wallahu a'lam bissawab tuan-tuan. Jadi di tangan saya ni saya bawa 2 kupon untuk wakaf pembangunan Ma'had Dakwah Islamiyah. Yang pertama RM50, yang kedua RM20. Okey, mungkin tuan-tuan tak bersedia malam ni, saya akan tinggal kat masjid lebih kurang 2-3 hari. Jadi tuan-tuan boleh mai jumpa JKM Masjid untuk mai nak bagi kita sama-sama nak ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita untuk ambil pahala wakaf
di pembangunan Ma'had Dakwah Islamiyah. Jadi hadza wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah, terimalah amal kebajikan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan kemuliaan Ramadan daripada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau kurniakanlah kami dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah, dan kami dapat beramal di dalamnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqimus shalah. Takbir. Allah. استقيموا واستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا lurus dan rapatkan shaf.